Xiaomi 17 Pro Max China set, notification delay tak delay WhatsApp. Jom kita buat eksperimen. Sekarang pukul 12 suku 12 suku, kita try clearkan semua benda kat belakang ni. Okay, dah tak ada apa-apa, maksudnya WhatsApp pun dah tutup. So kita mungkin try dalam 12.30 ataupun 12.45 lah, setengah jam macam tu. Try tengok notifikasi masuk tak masuk. Ini semua kita clearkan dulu. Alright, jadi jom. Okay guys, sekarang dah pukul 12.46. Kita unlock dahulu. Kita try hantar daripada aku punya phone wifi aku Test 4 lah. Ni aku dah test berapa tadi, masa pukul 12 sebelum kita record tadi. Ini kita nak test sekali lagi. 1, 2, go. Keluar like literally keluar try focus. Alright, kita try hantar lagi sekali. Test 5. And then kita try hantar. Alright, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. So secara mudahnya Xiaomi 17 Pro Max China set ni notification dia tak delay with proper setting. Siapa nak tahu setting dia macam mana, komen dekat bawah, kita buat next video. Jom.